Ramai orang cakap saya memang tak pandai simpan duit. Tapi saya rasa bukan kita tak pandai. Masalahnya duit terlalu mudah dikeluarkan. Nampak sale beli, kawan ajak makan, keluar duit, bil sampai, keluar lagi. Akhirnya gaji habis sebelum hujung bulan. Sebab tu saya suka satu konsep. Simpan dulu dalam emas. Bukan sebab nak cepat kaya, tapi sebab emas lebih susah nak dibelanjakan secara impulsif. Ia bantu kita bina disiplin. Jadi kalau duit anda selalu hilang, mungkin bukan sebab ada tuyul. Mungkin sebab sistem simpanan anda yang belum betul. Nak mula simpan emas serendah RM100? Saya sedia bimbing anda langkah demi langkah.